Pernah tak terfikir setiap pagi bila matahari naik, sebenarnya kita tengah terlepas dengan satu sumber tenaga paling besar dan percuma kat dunia, iaitu tenaga solar. Jadi hari ini jom kita kenal apa sebenarnya tenaga solar ni, macam mana ia berfungsi, apa kelebihan dan juga kekurangannya. Apakah itu tenaga solar? Tenaga solar ni ia datang daripada cahaya dan juga haba matahari. Ia dikategorikan sebagai tenaga boleh diperbaharui. Maksudnya, tenaga yang tidak akan habis walaupun kita guna pada setiap hari. Tenaga solar ni dia tak macam bahan api fosil seperti arang batu, gas ataupun minyak, yang di mana ia boleh habis dan pada akhirnya ia akan menghasilkan pencemaran. Malaysia ni bertuah sebab kita negara tropika. Hampir setiap hari dapat cahaya matahari yang cukup kuat. Jadi, memang sesuai sangat untuk guna tenaga solar sebagai alternatif tenaga elektrik. Macam mana panel solar menghasilkan elektrik? Panel solar diperbuat daripada sel fotovoltaik, biasanya dari bahan silikon. Jadi, bila cahaya matahari kena pada panel, tenaga cahaya akan ditukar menjadi tenaga elektrik arus terus atau arus DC. Tapi arus DC ni, dia tak boleh terus digunakan untuk barangan elektrik biasa seperti mesin basuh, penghawa dingin dan juga peti ais. Sebab itu dalam sistem solar ini terdapat inverter di mana ia merupakan alat untuk menukarkan arus DC kepada arus ulang alik, iaitu arus AC. Arus AC ini sama digunakan oleh semua peralatan elektrik di rumah ataupun di pejabat. Dari situ, elektrik yang dihasilkan boleh terus diguna atau kalau terdapat tenaga lebihan boleh disalurkan balik ke grid TNB. Sekarang ni ada perkembangan baru yang sangat menarik di mana kerajaan dah umumkan akan memperkenalkan skim solar atap yang bakal menggantikan skim NEM menjelang Disember tahun ini. Atap ni sebenarnya singkatan kepada Accelerated Take-up of Rooftop Solar Photovoltaic Program atau dalam bahasa Melayu, Program Peningkatan Pemasangan Solar Atap. Skim atap ini diwujudkan untuk mempercepatkan penggunaan sistem solar di bumbung rumah dan juga bangunan komersial supaya lebih ramai rakyat Malaysia boleh jana tenaga sendiri dan mengurangkan bil elektrik. Apakah kelebihan tenaga solar di Malaysia? Antara kelebihan utama tenaga solar ialah yang pertama, ia boleh menjimatkan bil elektrik. Bila mana tenaga yang dijana daripada panel digunakan untuk rumah sendiri, penggunaan dari TNB akan berkurang. Yang kedua, ia mesra alam kerana ia tidak mengeluarkan asap, gas ataupun bahan buangan. Yang ketiga, ia menaikkan nilai hartanah sebab rumah dengan sistem solar akan menjadi lebih efisien dan moden. Dan yang keempat, ia berdikari tenaga. Kita tidak akan bergantung sepenuhnya pada grid. Tapi sudah tentu ada juga cabaran. Kos pemasangan awal agak tinggi dan bergantung pada saiz sistem. Selain itu, bila hari mendung ataupun hujan, penjanaan tenaga akan berkurang. Namun, sistem solar pada hari ini sudah canggih kerana ia boleh seimbang antara tenaga solar dengan tenaga dari grid TNB secara automatik. Kesimpulannya, tenaga solar ni bukan sekadar trend, tapi satu langkah penting ke arah masa depan yang bersih, jimat dan juga mampan. Dengan cahaya matahari yang kita terima pada setiap hari dan bantuan program seperti skim solar atap, tidak akan ada alasan lagi untuk kita tidak mula beralih kepada tenaga hijau.